قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. Yani orang yang kuat dalam agama bukan yang dia boleh kalahkan manusia dengan kekuatan badannya, tetapi dia adalah yang boleh kalahkan nafsunya. Dia boleh kalahkan hawa nafsunya dengan dia menjauhi apa yang haram. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang guru saya rahimahullahu taala, ada seorang anak murid atau ada gambaran anak murid, dia datang ke rumah guru saya ini, dengar dars, belajar daripadanya. Bila habis majlis keluar, dia cakap buruk di belakang, dia cakap buruk tentang guru saya ini. Di belakangnya cakap buruk, depannya dia mahu ilmunya, dia mahu ambil ilmu guru, pada masa sama di belakangnya dia cakap buruk tentangnya. Pasti ini sikap tidak baik, ini perkara jahat bila orang cakap di belakang gurunya dengan cara ini. Tetapi tengok kepada rahmah para ulama dan sikap lemah lembut terhadap orang lain, dan bagaimana mereka ada kekuatan untuk memaafkan dan untuk bersabar atas sakitan orang lain. Maka anak murid yang lain mereka rasa terganggu, macam mana dia ini berani datang ke rumah guru, kemudian ambil ilmunya, bermanfaat dengan ilmunya, kemudian di belakangnya cakap buruk tentangnya. Bagaimana ini? Maka mereka pergi mengadu kepada guruku ini. Mereka kata, wahai syekh, fulan dia buat sekian-sekian, dia datang depan kamu, dia zahirkan seolah-olah dia belajar, tapi di belakang dia cakap buruk. Mereka kata, anak murid kata, dia umpama seorang minum daripada pergi kemudian campak batu dalamnya. Biasanya pergi yang kita minum daripadanya, kita tidak melemparkan batu dalamnya kerana kita nak ambil air nanti lagi. Maka guru saya rahimahullah, tengok bagaimana dia praktis akhlak yang baik. Dia hanya kata, al-muhim annahu yashrab, yang penting dia minum. Maknanya saya mahukan dia tetap ambil ilmu untuk bermanfaat. Kerana dengan ilmu ini, bila dia ambil ilmu, akan berubah dengan ilmu. Kalau dia tak ambil ilmu, kekal jahil, macam mana nak berubah? Maka dia bersabar atas sakitannya untuk memanfaatkan dia. Kita mohon daripada Allah menjadikan kita antara yang beramal dengan akhlak yang baik.